Restoran Chinese food yang viral dekat Kedah tu dah ada dekat Puncak Alam. Inilah dia, restoran Morning Kedah, cawangan Eco Grander Puncak Alam. Ada banyak pilihan dimsum dan makanan Chinese yang menarik tau. First, Pota try diorang punya mi kari. Kuah kari dia pekat, cukup rasa rempah dan lemak santan tu. Yang ni pula Tom Yum Chicken Porridge. Mula-mula Putra tengok macam pelik, tapi rupanya rasa dia sedap tau. Memang unik. Tapi korang wajib try Tom Yum Kalsek ni. Ayam tu dia rasa macam kerabu-kerabu Thai. Makan dengan nasi panas-panas memang lain tu. Dekat sini pun famous dengan pelbagai pilihan pau dan dimsum. Serius cakap, boleh kata semua dimsum yang Putra makan ni memang sedap. Dan Putra suka sangat diorang punya pau sebab inti dia penuh dia pun lembut sangat. Bukan tu je, prawn roll dengan steam mantau kari chicken ni pun sedap. Yang specialnya kat sini, diorang pun ada telur rebus paruh masak menggunakan telur teknologi Jepun tau. Air dekat sini pun ada banyak pilihan yang menarik. Apa lagi? Jangan lupa singgah restoran Morning Kedah.